Saya handsome. Wah. Tahniah, balung lagu sekali lagi. Tahniah. Aduh. Ni puspa. Ready station. Can do this. Go round and round. Round and round. Masih jam-jam. We on the bus. Kat paper. Tak beri. 2 minit. Aku 2 minit. 40 saat 40 saat. The baby. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, But never think I'm crazy, but they don't understand. Sorry, I don't know to sing. No. Dalam cahaya di taman Jerman, kau di dalam gembira, Ingredients to express feeling using alcohol or drugs. Number 4, practice. Number 1. Satu. Take the green one. The green. Ini kali hijau weh. The green one. Lucky draw for mission. Draw one more time. Okay, draw one more time. Number 6. Show your best. Okay, senyum paling comel sekali. Atas sini dah. Ambil kat hijau. Okey. Ambil, yang kena ambil dulu. Ambil. Macin dulu. Show your best. Question 10. Which of the following is not a suitable way to manage anxiety? Baca nombor 1. Nombor 1. Pegang kat tu. Okay, aku bawa dulu. Tapi kanan lah. Weh, dah aku bawa dulu. Question 3. Which of the following is a behavioral sign of anxiety? Avoiding social situations, feeling restless, difficulty sitting still, and all of the above. 4. All of the above. Okay. I am so proud of myself. Mana merah kan? Yang biru. Tu. Dua. Cepat ambil. Cakap apa? Cakap tu. Cakap kan benda yang positif tentang diri hang. Positif. Aku ni berdisiplin. Okay, berdisiplin kan. Soalan 4. Stres yang tidak dikawal boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, lemah sistem imun. 4 semua di atas. Okey, semua di atas. Betul. Ya, apa pula main.